Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq hari ini menghadiri upacara penghormatan terakhir kepada dua guru pelatih Institut Pendidikan Guru IPG yang maut dalam kemalangan ketika menyertai program pendidikan luar kampus di Pantai Merdeka pada Sabtu lepas. Menurut kenyataan pejabat Menteri Pendidikan, beliau hadir ke Hospital Sultanah Bahyah bagi memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Christopher Ling Jia Siang dan Joey Ling Lin Siang yang merupakan pelatih IPG Kampus Perlis. Dalam lawatan tersebut, Fadlina turut mengadakan pertemuan dengan keluarga kedua-dua mangsa serta menyampaikan ucapan takziah bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Menurut kenyataan itu lagi, KPM mengambil tanggungjawab penuh terhadap insiden kemalangan berkenaan dan menegaskan siasatan sedang dijalankan secara telus, tuntas dan menyeluruh. Keadilan perlu ditegakkan untuk keluarga. Siasatan yang telus, tuntas dan menyeluruh sedang berjalan. Sebarang pelanggaran peraturan akan dikenakan tindakan dan tiada sesiapa yang akan dilindungi, menurut kenyataan tersebut.